wheezing. Apa dia wheezing? So hari ni saya nak cakap pasal wheezing. So wheezing ni apa? So wheezing ni orang Melayu kita kadang ada yang kata anak saya datang wheezing lah doktor. So saya nak ceritakan apakah dia. Nak tergapur tu wheezing tu. So wheezing ni adalah wheezing sama dengan rongkai. So biasanya kita dalam bidang perubatan di Malaysia lah, kita kata kalau bunyi yang kita dengar dengan stetoskop tu, kita oskatik dan kita dengar dengan alat ni, kita panggil rongkai. Tapi kalau yang kita boleh dengar dengan telinga kita panggil wheezing. So apa bunyi dia? Wheezing ni dia bukan bunyi kahak. Wheezing ni dia adalah bunyi yang macam whistle, high pitch whistling sound. So bunyi yang bila kita dengar, bunyi tu macam bunyi whistle, macam bunyi orang kena asma kan. So wheezing ni adalah bunyi macam whistle, dan dia biasanya adalah ketika kita expire, bila kita hembus nafas, expiratory wheeze, expiratory rongkai. Dia adalah bunyi bila kita hembus nafas. Bila kita tarik nafas tak dengar, bila kita hembus bunyi macam tu. Dia boleh juga jadi biphasic, dua-dua, masa tarik nafas dan masa hembus nafas. Tapi biasa kalau dia biphasic, maknanya dia lebih teruk. Dan dia adalah jenis penyakit disebabkan oleh obstructive airway disease. Maknanya ada benda yang tersumbat dekat saluran pernafasan kita. Apakah menyebabkan dia tersumbat? Contohnya macam asma. Bila asma, dia ada muscle yang lain dekat kita punya airway tu, dia spasm, dia kecut. Bila muscle dia kecut, dia menyebabkan saluran tu tersumbat. Bila tersumbat, bila kita nak hembus, dia akan ada macam whistle lah kan. Dia ada obstruction tu, dia akan bunyi whistle dia. Sebab frekuensi dia naik kan. Bila frekuensi dia naik, dia vibrate, dia bergegar, dia menghasilkan wheezing. Dia juga boleh disebabkan oleh macam-macam penyakit lain yang menyebabkan obstruction, saluran tersumbat. Contohnya apa? Contohnya seperti acute bronchiolitis, radang dekat paru-paru. So saluran tu kan dia bulat macam ni, semua jadi tebal sebab dia radang, dia tebal, dia sumbatkan saluran pernafasan. Juga boleh disebabkan kalau banyak secretion, banyak air, ataupun juga aspiration. So ada tertelan benda kan, dia sumbatkan saluran pernafasan tu, juga boleh menyebabkan bunyi wheezing tu. Cuma saya nak pesan pada doktor-doktor kadang-kadang kalau kita tak dengar bunyi wheezing, dia boleh jadi sebab sumbat tu sangat teruk. Ni saya nak pesan. So kadang kita tak dengar wheezing tu, tapi bila tak dengar tu kadang kita patut lebih risau. Sebab bila tak dengar, maknanya dia punya airway dia, air entry dia dah berkurangan. So kadang spasm yang lebih teruk disebabkan oleh sumbat tu lebih teruk. Kadang kita tak dengar bunyi wheezing tu. So kadang-kadang doktor-doktor muda kalau tak dengar wheezing, be careful. So kita kena berhati-hati. Apa treatment dia? Depend pada apa sebab dia. Kalau asma, bronchospasm, kita bagi ubat Ventolin, salbutamol yang boleh bronchodilate, bukakan saluran dia. Kalau dia seperti bronchiolitis, dah sebagai air, nebulizer yang ada air garam dan sebagainya. So ini sedikit pasal wheezing.